Hai awak, plan cuti sekolah ni nak pergi mana? Ni kita orang nak bawa pergi mana? Okay, jom kita bawa pergi mana? Ayah nak pergi mana? Kereta api. Naik kereta api. Nak pergi mana? Itu. Labong. Labong. Okay. Kau sabung. Kau sabung. Kau sabung. Ayah cuba tengok lah. Kereta api? Jangan, tak boleh. Tepi. Ayah, jangan. Oh, dia punya excited tu memel. Oh, kata excited sangat lah. Sebabnya ni first time saya naik kereta api. Jadi kat kita pun bawa lah paling dekat kita pergi Dabung. Bukan setakat set dia lah. Ni hak mak dia ni pun tak biasa naik kereta api. Jadi kat ni first time juga naik kereta api. Kita nya beli tiket online. Jadi kan tak tahu depan belakang. Apa naik tengoknya ngunduh kat belakang. Duduknya lagu tu nasib lah budak-budak. Moga mak dia ni for first time beli tiket. Patutlah sini kosong banyak. Belilah kita tiketnya. Tiket tak mahal, 5 ya sepalanya. Budak-budak 3 ya. Jadi kak sukalah. Lepas tu kat okey lah kereta api ni ada tempat cah telefon, ada pelak. Lepas tu selesa lah. Ni kan mengagi tak mandi sebabnya kereta api pukul 7. Ni kat kalau kat kita tengok pemandangan jalan raya dah. Ni kita tengok pemandangan di dalam kereta api. Ni kat pulaknya gaya abel dia nak telefon. Kat telefon yang mana ada lain tengah-tengah hotel tu nya. Jadi kat main lah mana-mana boleh lah. Injek semut lah. Pas main ke pergi lagi lah macam-macam lah. Muka tak ada lain dekat telefon nya. Balah baik. Jadi kat Sapa dah lah lepas beberapa stesen dekatnya. Sapa dah. Di Dabung. Suka lah siap yo Sapa dah Dabung. Tak tahu lah mana lagi gapo ada Dabung. Kata tak turunlah kereta api pula lah tingginya lah. Kita je tu payah ni. Dah kita turun dulu kata kat pakat sambut lah. Tak dah lompat lah kita. Pakat turun lah belakangnya. Pakai. Ya, pakai. Bik-bik ni. Kita sambung part 2.